Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama diberi Nur Alia Kaisha binti Nuriza Syarizat dan saya merupakan pelajar tingkatan 4 daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Pedas, Rembau, Negeri Sembilan dengan kod NEA 3038. Begitulah serba sedikit perkara berkaitan saya. Pada subuh yang membawaku pergi merupakan buku yang saya akan bicarakan. Penulis buku ini dikenali sebagai Yaya Samad ataupun boleh dikenali sebagai Dr. Nur Hidayah binti Abdul Samad. Baiklah, sekarang saya akan membicarakan tentang biodata beliau. Yaya Samad menamatkan pengajiannya di MRSM Muazzam Shah di Pahang pada tahun 2018 dan mendapat keputusan SPM yang amat cemerlang iaitu 10A. Beliau menyambung pengajiannya di Pusat Asasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di Gambang, Pahang dan mengambil bidang asasi pergigian pada tahun 2018. Setelah setahun beliau belajar di Pusat Asasi, beliau menyambung lagi pengajiannya di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di Kuantan, Pahang pada tahun 2019 dan tergelar bergelar sebagai doktor gigi pada tahun 2024. Buku ini diterbitkan oleh Mangosteen Publication dan mendapat sambutan ramai apabila ia diterbitkan pada tahun 2023. Buku ini mempunyai 35 bab dan 391 halaman muka surat dengan kisah yang menyayat hati sehingga membuatkan saya mengalirkan air mata tanpa saya sedari. Harga buku ini amatlah berpatutan dengan harga RM37 di Semenanjung Malaysia dan RM40 di Sabah dan Sarawak. Saya meminati gaya penulis Yaya Samad di mana bahasanya mudah dibaca dan mudah difahami. Marilah saya mengajak kamu semua mendalami kisah buku ini. Buku ini mengisahkan tentang seorang remaja lelaki yang bernama Iskandar Zulkarnain. Nama Iskandar terinspirasi daripada nama seorang raja, manakala Zulkarnain bermaksud cerdas dan beruntung. Iskandar merupakan anak sulung daripada 3 adik-beradik. Iskandar juga merupakan seorang yang rajin berusaha dan penyayang. Dia amat menyayangi ahli keluarganya sehingga dia sanggup bekerja demi keluarga tercinta. Kisah Iskandar amat sedih kerana dia telah didera oleh bapanya sejak dari kecil dan dibelai manja oleh ibunya. Pendewasaannya membawa dirinya jauh hanya kerana tidak mahu tubuhnya terus didera. Kisah ini bertambah sedih apabila Iskandar Zulkarnain meninggal dunia pada pagi subuh setelah dia dan rakannya Fahim Lut selesai menunaikan solat subuh dan ingin membaca surah Yasin bersama. Iskandar memberitahu Fahim untuk membaca Yasin seorang diri manakala dia tidur di sampingnya dengan alasan kepenatan. Setelah beberapa minit Fahim membaca Yasin, dia menyadari Iskandar tidak menyedarkan diri dan disahkan meninggal dunia pada pagi itu. Watak kegemaran saya di dalam buku ini ialah Fahim Lut, sahabat baik kepada Iskandar. Kisah Fahim lebih sedih daripada Iskandar kerana seluruh ahli keluarga Fahim sudah meninggal dunia. Saya menyukai watak ini kerana perwatakannya yang menarik seperti baik hati, penyayang dan setia kawan. Pada mulanya, Iskandar dan Fahim adalah musuh tetapi kebaikan Iskandar membuatkan Fahim sedar dan menjadi sahabat setelah itu. Saya amat mengesyorkan kepada semua untuk membeli buku ini sebagai penyemangat dan pedoman hidup. Buku ini sesuai kepada orang yang mempunyai konflik keluarga dan memerlukan motivasi hidup. Pengajaran yang saya dapat daripada buku ini ialah kita sebagai seorang pelajar dan seorang anak perlulah mengutamakan pembelajaran untuk mencapai kejayaan yang boleh membanggakan ibu bapa kita serta guru-guru. Sebagai anak juga, kita haruslah menyayangi ibu bapa seperti mana mereka menyayangi kita sejak dari kecil.
Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, saya menyusun 10 jari. Memohon ampun dan maaf sekiranya saya terkasar bahasa, tersilap kata dan tersalah tutur bicara. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.